Bang, dekat mana dah? Lama sangat saya tunggu makanan ni. Abang tahu ke dah alamat saya ni? Ke abang sesat? Kalau saya tahu lambat macam ni, baik saya pergi beli sendiri. Abang okey tak? Hei, apa merah pun berani langgar? Memang tak sayang nyawa, ha? Betul tak, bang? Dua kali lima, lima kali dua. Serupa dua-dua. Ayah, ni memang suka langgar traffic light merah. Bro, apa mau helan? Saman kita bayar mah. Bukan itu macam ni. Ayah ajak lu pergi beli baju raya saja. Kalau apa-apa jadi, besok gua tak raya tau. Ayah, lu jangan takut lah. Saman semua kita bayar mah. Ala wang semua boleh settle mah. Baju kan sudah beli. Jomlah, gua sekarang hantar Lui balik. Jomlah, balik lah. Assalamualaikum. Salam. Ni makanan awak. Minta maaf. Makanan lambat sikit. Sebab saya ni tak boleh nak laju sangat. Sebab saya ni pecaru pekeso. Saya kena ikut undang. Okey ya? Terima kasih bang. Ya. Hati-hati bawa motor. Ha, Sama air. ingat tau. Buka puasa lagi 2 jam. Selamat Raya. Tuan, tak balik lagi? Belum. Hani, saya ada berita baik untuk kamu. Apa tu? Cuti kamu tahun ni lulus. Nah, Wah, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Dapatlah saya tahun ni berani dengan mak saya. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. okey Hani. Lepas habis tarawih, kamu dah boleh balik. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak Tuan. Abang, mak ada pesan tadi. Nak balik ni jangan bawa kereta laju-laju. Dah pantau lah. Lagi satu bang, tak lapor ke balai dulu ke sebelum kita balik? Kan kita nak tinggal rumah lama. Tu semua tak penting. Ni, kalau jalan dah start jam. Bukan esok, lusa baru kita sampai. Jom. Bawa macam kurang-kurang. Pergi tepi lah, woi. Hal kereta ni ujuk-ujuk ni bagi lampu kat tu. Siapa? Biar je lah bang. Jangan layan lah. Bagi je lah dia jalan. Mana boleh. Awak dah ingat dia pakai kereta besar? Abang ni lagi besar ni. Saya tahu abang besar. Tapi kita nak balik kampung je ni kan. Biar je lah dia jalan. Okey lah, yalah. Bawa macam kurang-kurang. Hei! Kamu apa? Nak gaduh ah? Ha? Woi, ni tak sebab, woi. Tak kerok kah? Aku tengok macam nak kena ni. Betul boy. Aku malah kejalan-jalan. Ayo ni betul. Macam nak gaduh kah? Woi. Apa lagi yang nak gaduh, woi. Betul boy. Woi, hanya nampak aku tempat. Betul boy ni. Hanya nampak aku tempat aku lah. Apa kau gaduh-gaduh ni? Bukan semua tempat kamu boleh berlumba. Kesalahan awak berdua ni lebih ikutkan hati dan nafsu. Tuan, saya main-main je tuan. Dia yang ajak aku leh. Saya dah ikut undang tuan. Dia ni yang cabar saya. Saya tahu. Tapi ini bukan tiket untuk awak buat keputusan. Kalau kesalahan ini saya tak bantras daripada awal, mungkin boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Tak kesian ke mak bapak korang tunggu kat kampung? Disebabkan korang berdua, cuti anggota saya dibekukan. Tak fikir ke perasaan dia? Kalau I tak bahan sama you, benda ni tak jadi. Sorry lah, korang sebabkan tak balik raya disebabkan I. Beginilah. Ini sememangnya tugas dan tanggungjawab kami. Cuma kami berharap selepas ini hargailah nyawa kamu dan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Baik tuan. Maafkan saya Ali. Saya tak patut ikutkan perasaan saya. Brother, saya pun minta maaf juga. Brother, selamat Hari Raya. Hani, terharu kan tengok dia orang? Saya bukan terharu tengok dia orang Tuan. Saya sedih sebab tak dapat balik raya.
yang maha kaya. Hamba menangis di pagi raya. Assalamualaikum dan salam adil. Saya Ketua Polis Daerah Putrajaya ingin mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya memandu dengan penuh berhemah. Patuhi undang-undang dan utamakan keselamatan. Biarlah kegembiraan Hari Raya disambut dengan perjalanan yang selamat. Ingatlah, keselamatan